Uncle, sorry ganggu. You uncle berniaga buah? Ya. Oh, satu buah berapa uncle? RM2. RM2 eh? Ya. Sorry guys, sebab saya punya wallet tercicir. So wallet saya hilang. So kalau nak satu buah boleh ke? Tapi duit saya tak ada lah. Tak apa. Boleh ke? Ya. Apa-apa buah pun boleh ke? Ha? Apa-apa buah pun boleh. Kasih satu mangga ke? Tak apa uncle, tak susah. Uncle sini berniaga sudah lama? Lama. Berapa lama dah? 3 tahun lebih. Uncle sini kalau berniaga pukul berapa buka? Pukul 7 sampai malam pukul 7. Bisnes semua okey uncle sini? Boleh. Boleh tahan lah. Uncle kalau kat sini macam saya ni kan uncle tak kenal kan. So kenapa uncle macam sudi tolong lah? Sebab uncle kan tak kenal saya. Tak apa lah. Ada biasa orang mari itu bawa itu Grab punya orang. Kita hantar makanan, dia orang cakap duit tak cukup. Mau beli satu apa. Dia orang ada RM2. Tak apa saya kasih. Dia sebab dia orang cakap betul. Pak, saya asal daripada sampai sekarang susah punya orang. Kita tahu lah susah macam mana. Kadang-kadang dia orang bawa motor cuaca panas, kurus. Mau minum air juga, mau minum juga. Faham. Kita membagi juga. Uncle nama siapa? Morgan. Saya Daus. Okay. Uncle duduk area sini ke? Ya, saya pucung betul. Oh uncle Puchong lah. Selalu uncle berniaga seorang saja lah. Ni uncle, hari ni ada saya nak kongsikan sedikit rezeki dengan uncle lah. Ini uncle, RM50. Tak uncle, ini sudah ada orang tolong. Yang ini saya sampaikan saja. Sebab uncle tolong saya kan, so saya kasih uncle lah. Tapi ini saya cakap betul dulu lah. Kalau ini duit bukan saya untuk saya makan lah. Kalau ada siapa-siapa bawa Grab ni lah itu nak makanan ni orang, dia orang tak cukup air duit mau beli barang kan, saya topah sama dia. Ini duit saya mau makan sendiri tak ada lah. Itu ya. Kalau ada kadang-kadang ada orang tak cukup ni, dia orang mari minta macam tadi abang. Dia minta kita bagi, kita tolak daripada sini. So yang ni ada lagi 200 lah ke? Nak ke? Ada lagi 200. Nak ke? Ini sebab uncle, saya tengok uncle memang ada hati yang baik. So yang ni 200 untuk uncle. So kalau uncle nak guna untuk tolong orang ke apa ke, boleh lah. So yang ni memang kita orang ronda-ronda cari orang hati yang baik lah. Macam uncle baik kan, tolong orang. So dapat lah hari ni uncle punya rezeki lah. Okay uncle. Terima kasih uncle. Okay, terima kasih uncle. Bye.